kau lelaki kau tak payah masak. Gentleman lah kena masak. Gentleman lah kau kena masak, kena pandai masak. So maksudnya kau ada knowledge. Sikit lah kan, kata orang lelaki ni tak nak masuk dapur lah, malas lah. Katanya dapur bukan tempat orang lelaki, betul ke mak? Bagi saya tak betul. Sebab saya rasa lelaki memang kena pandai masak. Sebab tanggungjawab lelaki pun kena masak juga, sebenarnya bukan perempuan. Kalau ikutkanlah bagi pendapat saya, kalau saya kahwin, saya juga ambil tanggungjawab untuk memasak. Jadi sekarang pun saya memang boleh memasak. Ada certain makanan yang saya boleh memasak. Macam mana? Gulai kambing ke. Kadang-kadang kalau saya pergi luar negara ke, saya akan call mak saya, tanya okay, resipi ni macam mana. So daripada situ saya akan belajar. Sebab saya lebih pada melihat pada ayah saya lah sebenarnya. Oh, ayah pun Saya masak? masak. Sebab mungkin zaman sekarang bukan masalah kau untuk orang lelaki, sebenarnya orang lelaki dah ramai tak pandai masak. Sebab tu ada statement keluar macam tu, nak lepas diri, so kita serahkanlah pada perempuan. Tapi sebenarnya masak ni bukan nak kata kau lelaki kau tak payah masak. Gentleman lah kena masak. Gentleman lah kau kena masak, kena pandai masak. So maksudnya kau ada knowledge. So ya, bagi saya tak ada masalah. Lauk Melayu yang you boleh masak dan you selalu masak? Dan orang puji, sedap ni. Kalau mak masak ni sedap. Kari kambing, kari ayam. Satu lagi favourite saya masak lemak. Ikan ke. So itu ada favourite saya. Ada apa-apa like bahan rahsia ke ni? Kalau special, kalau mak punya orang kata resepi ni mesti ada letak bahan ni ke apa-apa yang mungkin lain daripada yang lain? Saya sebenarnya suka pada benda yang berlemak. So rahsia saya kalau nak sesuatu benda tu sedap, berlemak. So santan lah. Santan. Kalau kita Melayu santan. So itulah rahsia dia. Santan so, kotak. Mesti kena ada. Oh okey. Santan kotak ke? Santan fresh ke? Kotak. Nak kena cari parut apa semua benda tu. Renyah lah. Bagi saya, kalau tidak tak masak lah. Sebab kalau kat KL nak cari yang parut ni susah lah. Oh okey. So suka makanan yang berlemak-lemak lah. Tapi badan kurus. Maksudnya dia selari dengan senaman. Kalau kita nak ambil apa-apa makanan pun berpada lah. Contohnya kalau hari ni kita dah makan gulai ataupun benda yang berlemak, so mungkin esok kita akan kurangkan makan nasi ke, ataupun kurangkan diet tu kena seimbang lah. Maksudnya tak boleh lah every time you nak kena makan yang kata yang heavy kan. Rahsia saya sebenarnya, kalau saya nak cut, saya akan cut menggunakan lemon kosong suap. So benda ni kalau saya dah start cut sugar atau saya nak bekerja, modeling ataupun lakonan, sebab saya nak kena cut badan saya ataupun muka saya akan start amalkan lemon kosong suap. So selalunya like berapa bulan? Berapa bulan sebelum start job modelling? Kalau boleh lagi awal lah, sebulan ke 3 minggu pun boleh ke. Tapi benda ni kita kena, kalau nak perubahan drastik kena sekali dengan senaman. Tapi memang jadi lah, muka ke badan ke dia akan susun cepat. Pernah tak dapat apa kata hit you punya weight yang paling tinggi? Paling tinggi dulu saya pernah pergi paling berat lah 90. Oh okey. So you amalkan minum lemon? Amalkan minum tu and then teruskan. Yang penting tak ada gula. Sebab benda sebenarnya kadang-kadang orang tu dia tak besar sangat pun, tapi sebenarnya dia ambil sugar tu. Sugar tu yang membuatkan badan kita kembang. Dia react dengan kulit kita dan memang benda tu effect lah pada kita punya skin. Kadang-kadang kalau kita banyak sangat gula, muka kita akan jadi melekit, macam gelap sikit. Tapi bila kita free sugar, kalau kita ni, kita akan rasa kulit kita bersih. Macam tu kan. So then dia punya orang kata figure muka pun akan lucid automatically. Oh okey.